Orang cakap kita kena balance antara dunia akhirat. Hati-hati, salah tu. Jangan bawa ideologi tu. Apa maksud balance? Separate, kanan, kiri, simak. Islam tak pernah ajar umatnya hidup ni separate. Pertama, mustahil seimbang. Sebab ganjaran akhirat ni trilion kali ganda. Ganjaran dunia ni habuk nilainya. Macam nak seimbang? Tak boleh. Sebab tu dalam bicara agama, amal Islami bukan tentang nilai separate, tetapi integrate. Apa tu integrate? Celik mata je setiap tindak tanduk kita mesti dengan cara pandang integrate. Dunia akhirat mesti integrate, bukan separate. Bukan kita merasakan kerja-kerja harian tu kerja dunia, kerja akhirat tu taubat, solat. Jangan. Islam tak pernah ajar macam tu. Islam ajar kita apa dia? Setiap perbuatan kita di dunia jadikan pahala akhirat. Itu maksud integrate. Integrate adalah bertindak. Dia mesti selari, mesti digabungkan. Itu yang jadi apa dia? Kerja surau masjid ni kerja, yalah, part time. Kerja agama part time lah. Aku kerja, kau boleh kerja sibuk. Kerja kat surau masjid ni tak mampu lah. Salah. Kerja harian tu pun akhirat. Tapi apabila kita pandang kerja office hour tu sekadar dunia, tu yang rasa tak apa datang lambat, tak apa tak amanah buat kerja. Sebab apa? Sebab telah terjamin amanah ke tak amanah ke, aku kerja rajin ke tak rajin ke, gaji fix. Dia mula berkira-kira. Nilai dunia ni kenapa murah? Sebab boleh dikira. Sebab tu berkira. Bos, saya kerja kalau lebih masa pun bos bagi gaji lebih. Gaji saya macam tu juga aja. Semua pekerjaan, perbuatan kita, semua kita dah mula berkira. Dan kalau aku buat ni dapat apa? Kecuali orang yang ada common sense. Dia integrasikan segala perbuatannya memang lillahi ta'ala, semata-mata Allah. Maka orang yang mula faham, integrasikan segala perbuatannya, kerja tolong mak ayah ke, kerja office ke, kerja lebih masa ke, dia hanya nak Allah bayar gaji, pahala syurga di akhirat nanti sahaja. Orang yang yakin apa dia? Dia nak Allah dengan keyakinan siapa yang dapat Allah bukan dapat gaji je, dapat naik gaji lagi dia maksudnya. Tapi kita tumpu gaji. Bila nak naik gaji, kenapa gaji tak naik? Nampak? Dia tumpu kecil. Sebab tu orang yang hidupnya berorientasikan kepada pahala syurga, buat lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan gaji, nilai pahala ataupun nilai yang tak terkira. Sebab tu dia takkan berkira dengan apa dia buat. Tapi kalau orang yang mentaliti dunia, semua dia akan dikira. Sebab apa? Sebab nilai dunia memang sifatnya boleh dikira.